Okay, hai, bersama dengan Azman Movie. Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan dekat bawah ni ataupun dekat atas ni. Saya sediakan playlist Naramen koleksi video produk-produk yang saya guna dan saya pakai. Saya terjumpa lagi Beho yang tenggelam. Tak tengok lagi episod-episod sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Dia ada playlist Naramen koleksi video episod-episod sebelum ni lah. Boleh tengok video sebelum ni. Kepada yang nak tengok video ni, boleh teruskan menonton bersama dengan Azman Movie. Okey, jom kita tengok lagi dekat lah. Sebab musim ni musim ambil padi dah habis dah. Untuk petak sebelah ni pun ambil dah padi. Habis dah potong padi. Okey, untuk petak yang ni tak ambil padi lagi lah. Okey, tapi Beho masih lagi nampak di situ. Okey, jom kita terapi tengok lah. Okey, kalau daripada jauh nampak dia punya bumbung saja. Sebab rumput lalang tu dah nak tutup dia. Ataupun rumput sambau ke rumput apa tu. Ataupun pokok padi kan, dia dah tutup dah. Okay, kita harap Beho ni dapat diselamatkan lah. Okay, episod sebelum ni nampak lah kubang berayak lembek kat sini. Tapi ni sebab dah kering, mungkin naik kangkung dah. Ataupun mungkin dia berayak lagi, tapi dia tak kering sepenuhnya. Ni naik pokok kangkung, banyak lah kangkung yang menjalak naik kat sini kan. Ni. Sebelum ni kan kita tengok ada lubuk ikan kan. Lubuk ada berayak lembek, lepas tu ada lubuk ikan. Ikan puyuh ke apa, kita tak tahu lah ikan apa kan. Okey. Ni mesin padi ni. Bukan mesin padi, Beho. Okey, mesin padi belah ni dah ambil dah. Dia dah kering. Okey. Dia kering elok, cantik dah. Dia tak lekat. Okey. Tang sini ada lagi kubang puyuh. Kat sini dia ada lagi kubang puyuh hang. Aduh, tu ada lagi kubang puyuh. Mungkin ada ikan puyuh ni. Tapi dia pun hampir-hampir nak kering dah tu. Kita boleh tengok kat situ kan parah hayat semakin mengering lah. Okey. Dia mungkin ada ikan puyuh, ada apa-apa kat situ lah. Tapi tengok batang pokok pun ada tu. Batang pokok. Okay, kita boleh tengok ada batang pokok kat situ. Kangkung pun dah tumbuh dah lah. Kangkung pun dah tumbuh. Okay, dia jadi kubang lembek lah kat sini. Macam kolam kat macam tu kan.